Kawan-kawan dia biasa main bos kan, pakcik pula. Macam aku, kan tak ada apa. Wah, pakcik nak ni pakcik main bos kan. Nak main tahu lah no. Pakcik memang panggil dia tu apa-apa hantar pakcik je tadi kan. Dia suka tahu sebab apa. Dia nak tahu punca. Pasal keadaan dia macam ni pasal apa. Lepas tu nak tanya Ustaz, Allah izin pokok lah kita boleh share kan. Ustaz dah share dah tu. Pakcik alhamdulillah insya-Allah lah okey lah. Dapatlah itu jawapan untuk diri. Betul. Kiranya sebelum pakcik main sini, pakcik biasa main adik. Adik. Lelaki ke perempuan? Perempuan main berubat. No, okey kot dia. Sebelum pada Dia tu okey, ustaz kan dia tak ada gangguan. Dia tak ada gangguan. kau pakcik cerita sebelum bawa boy adik, kawan buat main cucu dia. Lepas tu kami Sawan. Sawan menyangka dia tak main sawan. ustaz. Sampai lega. Lega dah alhamdulillah. Cucu betul lah. Sekolah bandar kot. Sekolah bandar. Dia terima masjid lama Langkawi. Kampung Langkawi. Terima. Oh dia suruh main sini. Saya tak kenal orang. Dia pun tahu kita no. Alhamdulillah. Jumpa Lepas ustaz. tu main pula adik pun alhamdulillah. Sehingga hari ni tu alhamdulillah syukurlah. Tekatnya alhamdulillah no. Kadang-kadang dua ni kesian dah kat dia. Kacau terus semua. Masa adik pakcik main tu saya bagi mandi apa semua jugalah. Tak masalah. Buat ayam je kot. Buat ayam. Ayam. Itu saya tak ada saya dekat sonok lah. Okey dah kita. Baik, terima kasih no. Ada apa Ustaz nak kata Tak apa, baik? tak ada apa.